Hari ni saya nak tunjuk macam mana nak cek harga emas. Okey, ini contoh harga emas. Ni emas adalah public gold 10 gram. Okey, nampak kat sini 10 gram. Yang ni emas public gold dia 5 gram. So, nampak tak 5 gram kat sini. Okey, yang ni pula adalah 1 dinar daripada public gold. So 1 dinar ni bukan 1 gram. 1 dinar ni ialah 4.25 gram. So macam mana kita nak tengok harga ni? Okay, senang je. So yang penting korang kena download dulu apps ni. Okay, app Public Gold-nya ni. Okay, download app Public Gold-nya ni. Okay, daftar percuma saja. Saya boleh contact saya. Okay, kat mana tengok harga? Okay, dekat dalam ni, kita dia yang pertama, kita tengok pada atas lah. So dia tulis gap account. Yang ni 6 gram. 6 gram yang saya dah belilah. Okay, so dia ada sini top up. Top up ni untuk beli emas. Sell ni untuk jual emas. Daripada sini, 6 gram kalau nak jual, tekan sell. Withdraw ni kita keluarkan fizikal. So contoh dah ada dalam gap account ni ada 6 gram, saya boleh keluarkan fizikal 5 gram ke, ataupun saya nak keluarkan 1 dinar pun boleh. Tekan withdraw. Okay. So nak tengok harga kat mana? Dia ada kat sini. Okay, physical outright purchase. Ini outright purchase. Okay, kita tekan back. Atau nanti dia keluar kat sini. Okay, gold bar. Okay, 5 gram. Kalau hari ni PG sell ni public gold dia jual dekat kita. So kita beli dalam harga 2929. So hari ni lah, ini harga berapa bulan? Kita back sini. So harga sini adalah harga 24 November. 1 gram RM590. So kat situlah. So physical outright purchase ni macam-macam promosi ada. Dia buat kalau senang tengok harga, tengok macam ni. Okay, gold bar. 5 gram, 10 gram, 1 kilo pun boleh. 1 kilo kita lock dulu harga 1 kilo, nanti kita boleh ambil dekat branch public gold. Ini cara 1 dinar kat sini. Tengok kita boleh beli 2485 untuk 1 dinar. Ini cara untuk kita tengok harga dekat public gold. So dah tak perlu dah nak tanya dealer ke, nak tanya kawan, tak payah tengok kedai, tak perlu. So tengok daripada gap account sahaja. Itu yang public gold mudahkan kita untuk kita tengok harga public gold. Okay. Kalau nak jual emas dekat public gold pun boleh juga. Okay, itu cara. So macam mana nak ada gap account ni, senang, daftar percuma saja. Kontak saya daftar gap account ni, lepas tu boleh login terus. Okay, itu saja. Terima kasih.